Pernah tak korang terfikir kenapa rumah Peppa Pig terletak atas bukit macam istana Dracula? Seramnya, aku nak belah dulu. Atau kenapa di dalamnya nampak macam sebuah rumah agam yang tak berpenghujung? Baiklah kawan-kawan, inilah beberapa misteri tentang rumah Peppa Pig. Tapi tunggu dulu, kalau korang nak tahu misteri yang paling mengelirukan otak, kalau korang tak tahu, pada tahun 2023, ada seseorang yang tak banyak kerja telah jumpa sebuah rumah di tengah-tengah ladang yang sangat mirip dengan rumah Peppa Pig. Untuk seketika, orang itu fikir dia dah makan terlalu banyak cendawan Mario. Tapi, dia sedar yang itu memang betul-betul rumah Peppa Pig dalam dunia sebenar. Rumah tu ada bumbu merah klasik, bentuk segitiga dan semestinya terletak di tengah-tengah bukit sebab nampaknya itu tempat kegemaran babi-babi kecil. Dan korang pun tahu macam mana kita ni. Lepas tu, ramai mula terfikir kalau rumah Peppa Pig memang wujud dalam dunia sebenar, apa lagi dari dunia tu? Rupanya memang ada juga. Dan boom kawan-kawan, masa tu kita jadi macam ketagih Coca-Cola. Cari apa lagi yang mungkin wujud betul-betul. Sebab pada mulanya semuanya nampak sangat tak bersalah. Itu Peppa Pig, mak babi, George dengan ayah dia yang nampak macam nak kena serangan jantung bila naik bukit dan Tapi kenapa pula di luar rumah Peppa nampak macam rumah kecil yang sangat sederhana? Kat sini muat-muat letak katil dengan pengisar je. Tapi dalam rumah tu ada ruang tamu, dapur, ruang makan, tangga sampai ke infinity dan lebih lagi. Dan masih ada ruang untuk Peppa Pig jatuh tersembam dulu. Tak logik langsung. Maksud aku, macam mana diorang buat macam tu? Kenapa rumah aku tak macam tu, bro? Rumah tu Doctor Strange yang bina ke? Sebab kalau kau tengok rumah tu dari luar, memang Josh dengan dinosaur dia pun tak muat. Dan ini bukanlah benda paling pelik. Sebab dalam satu episod, Mama Pig ada sebut sesuatu yang langsung tak kena. Dia kata ada lampu sulur dalam ruang bawah tanah. Aku rasa ada lampu sulur dalam bilik bawah tanah. Bilik bawah tanah? Buatlah sendiri. Anak kau apa? Sini tak ada siapa pun pekerja kau. Buat sendiri. Bilik bawah tanah. Aku ulang, bilik bawah tanah. Kau nak cakap rumah kecil atas bukit tu yang bentuknya macam segitiga lipat tak betul tu ada bilik bawah tanah? Kat mana? Bawah bukit ke? Dalam gunung ke? Sebab kalau macam tu, kita dah tak cakap pasal rumah dah. Itu lebih kepada bunker Soviet yang sangat besar. Mama Pig cakap macam benda tu biasa je. Macam semua keluarga babi ada bilik bawah tanah, bawah bukit. Tak puan, baik puan terangkan. Tolonglah, ada sesiapa boleh terangkan kat saya? Lepas tu, ada satu lagi episod yang buat semuanya jadi lagi pelik. Episod rumah bergerak tu. Keluarga tu masuk dalam camper yang dari luar nampak kecil je. Tapi kat dalam ada katil, ruang, tempat simpan barang dan macam-macam lagi. Maksudnya, rumah bergerak tu pun ada sindrom kilang Poppy Playtime. Dan Peppa tak takut pun. Jadi, sihir British jenis apa ni? Dan yang paling gila, Peppa kata rumah tu nampak macam rumah dia. Rumah bergerak ni macam rumah kecil kita. Lawaknya. Dan dia memang dah tinggal di rumah yang langgar hukum fizik setiap hari. Bagi Peppa, masuk ke ruang yang mustahil tu macam cakap, ya, macam rumah aku. Mungkin apa yang kita nampak atas bukit tu cuma pintu masuk je. Tapi rumah sebenar ada kat bawah, dalam bukit tu, bersih babi-babi jutawan. Sebab serius, korang boleh bayang tak berapa mahal nak korek? Nak korek satu bukit? Maksud aku, diorang buat dengan mesin terbang ke apa? Ni je cara aku nampak ada sikit logik untuk ruang bawah tanah tu. Jadi, rumah Peppa bukan atas bukit tu. Rumah dia memang dalam bukit tu. Maksudnya, Peppa punya rumah sebenarnya satu bukit kawan-kawan. Tapi tunggu dulu, sebab satu kampung tu pun pelik juga. Korang perasan tak, hampir semua rumah dalam Peppa Pig duduk atas bukit. Tak ada siapa pun duduk kat jalan biasa. Tak ada rumah yang rapat-rapat. Semua orang duduk asing-asing atas bukit. Macam kampung tu memang direka untuk lawan tsunami. Dan kat situlah masuk episod banjir tu. Dalam episod tu, kita boleh nampak hujan turun macam air bah besar dalam Bible. Air makin naik dan naik. Dan sekejap tu nampak macam semua tempat akan banjir. Tapi air tu tak pernah sampai ke rumah Peppa. Sebab rumah tu tinggi sangat. Bukan rumah Peppa je, rumah lain pun sama. Macam ada. Nabi dah ramalkan yang satu hari nanti kampung tu akan banjir. Lepas tu ada lagi satu benda yang lagi mencurigakan. Nama kampung tu.
Sebab tempat tu bukan nama macam ladang babi ke? Atau kampung san babi kecil tersepit? Tak, nama dia Peppa Town. Apa? Maaf? Kenapa satu bandar dinamakan sempena nama seorang budak perempuan gila umur 4 tahun? Bayangkan kalau bandar kau dipanggil Kevinlandia. Apa khabar semua? Kami di sini dalam episod Kevin Landia. Brandonopolis, apa kejaran ni bro? Jadi soalan dia, kenapa Peppa begitu penting? Dan di sinilah semuanya jadi makin pelik. Sebab Peppa tak berkelakuan macam budak biasa. Peppa suka bagi arahan, betulkan orang dewasa dan rasa diri dia macam diktator kat situ. Dan yang paling teruk, semua orang ikut cakap dia. Ada satu episod di mana dia jumpa Ratu England. Dia pun bagi salam macam tak ada apa-apa. Macam dah lama jadi kawan baik. Peppa datang jumpa Ratu dan dia basically cakap, awak masuklah ke dalam lopak lumpur tu. Tak nak. Tak boleh elak lompat lumpur tu. Kena lompat masuk dalamnya. Berhenti. Berhenti. Dia perlu memakai bootnya. Dan Ratu itu menurutinya. Brah, bayangkan anda berumur 4 tahun dan memberi arahan kepada monarki British. Dan untuk kelainan, Ratu itu tidak marah, dia hanya menurut. Jadi ada dua kemungkinan, sama ada Ratu itu sedang merendah diri, atau Peppa mempunyai status yang kita tidak fahami. Hai semua, kita berada dalam intro saya. 3, 1. Mungkin keluarganya yang mengasaskan kampung ini. Ini memang agak pelik kawan-kawan. Dan dengan ini timbul soalan seterusnya. Apa yang berlaku di kampung Peppa Pig sehingga mereka memutuskan untuk tinggal di awan? Adakah mereka fikir berlaku banjir besar yang dahsyat dan sebab itu mereka memutuskan untuk mendirikan rumah mereka di puncak bukit? Kerana jika anda perhatikan dengan lebih dekat, reka bentuk kampung dan susun aturnya nampak agak strategik di atas puncak bukit. Saya tak rasa pemangsa akan datang. Malah banjir pun tak berjaya sampai ke mana-mana rumah. Jadi sebenarnya semua anak babi ni memang dah bijak. Sebab tu semua rumah macam tu. Mungkin nenek moyang keluarga Pig yang cadangkan perkara ni. Dan sebab itulah, untuk menghormati keluarga Pig, mereka namakan kampung tu macam tu. Bukan semata-mata sebab Peppa rasa dia ratu berkuasa di kampung tu. Ini antara penjelasan logik yang saya jumpa untuk misteri-misteri ni. Apa yang saya langsung tak boleh jelaskan ialah betapa besarnya rumah-rumah tu di dalam. Jadi beritahu saya kalau anda nak tengok betapa besarnya rumah Peppa Pig dalam dunia sebenar dalam satu video. Tapi tak apalah, inilah antara perkara paling pelik yang kami jumpa dalam dunia Peppa Pig. Tinggalkan di ruangan komen kalau anda tahu perkara lain lagi. Atau kalau anda nak tengok video tentang kesilapan paling pelik dalam Peppa Pig, kami akan baca komen-komen anda. Cuba kita jadi